Ini rumah pasta. Rumah pasta. Awak pula, Flop. Sekarang jadi bot pasta. Itu buat pasta. Itu bagus. Oh, saya tahu. Ini laut yang berombak. Kamu buat makanan menjadi gambar. Ada banyak lagi, Ama. Terima kasih, Bing. Makan tengah hari apa, Ama? Saya masak easy peasy pasta. Oh, ya. Itu kegemaran saya. Easy peasy pasta tu apa? Easy peasy pasta, Bing. Ada pasta, kacang pis dan lobak dan ia sangat lazat. Sangat lazat. Boleh kami bantu? Ya, dah tentu. Kamu boleh jadi chef saya. Chef tu apa? Chef adalah tukang masak yang betul. Ya. Saya tukang masak yang betul. Baik, chef. Pertama, tunjuk saya tangan-tangan kotor kamu. Wah. Perlu dibasuh sebelum kita mula memasak. Okey. Splish, splish, splish. Splish, splash. Splish, splish. Giliran awak, Sula. Okey. Splash, Chef splash. dah sedia. Masa untuk lobak. Lobak adalah kegemaran saya. Sula, kamu boleh jadi pencuci lobak kami. Oh, ya. Dan Chef Bing, kamu boleh bawanya untuk dikupas. Ya. Okey. Yang ni sangat rangup, Flop. Oh, terima kasih. Dan yang ni warna paling terang. Dan satu lagi. Oh, cantik. Oh. Seterusnya, kacang pis. Ama, ini bukan kacang pis. Ia masih di dalam lenggainya. Oh. Sula, boleh tunjuk Bing cara keluarkan kacang pis dari lenggai? Oh, ya. Begini, Bing. Awak perlu tekannya dan ia akan pecah. Kemudian, pop. Flop, tengok kacang pis ni. Yang ini melarikan diri. Flop. Itu sangat sempurna, Chef. Apa seterusnya, Ama? Sekarang, masa untuk sediakan meja. Mari, Sula. Oh, ya. Ini tempat saya, Chef Bing. Boleh saya duduk sini, Chef Sula? Ya, boleh, Chef Bing. Baik, ayo Bing, kita sediakan meja. Ini dia. Oh, itu di sana? Sana. Oh, Ama, boleh kita letak bunga? Ya, kamu boleh petik di beranda sana. Yay, ayo Bing. Oh, jom ambil yang berwarna jingga. Oh, cantik. Tengok, kami ambil selada air. Oh, ya. Okey, makanan hampir siap. Oh, ya. Mari basuh tangan kamu, Chef. Sekali lagi. Ya. Mari, Bing, kita basuh tangan. Please. Splish. Sedia. Kamu dah sedia untuk apa? Easy peasy pasta. Oh, itu nampak lazat. Hidangan dah siap. Oh, tengok. Kenapa, Bing? Saya tak suka. Kenapa kamu tak suka, Bing? Semuanya bercampur. Tapi awak suka lobak, Bing. Dan kacang pis dan pasta. Ya, betul. Tapi saya tak suka semuanya bercampur. Macam tu. Jangan risau, Bing. Itu makanan kamu dan ia perlu ikut cita rasa kamu. Ini dia, Bing Bunny. Ini entah apa. Ini sudu akih. Terima kasih, Ama. Lobak. Saya boleh agihkan. Lobak saya dan kacang pis dan pasta. Boleh beri saya sudu agih juga, Ama? Ya. Satu lagi sudu agih disediakan. Ini dia. Okey, mula dengan lobak. Sedia. Ya.
Lobak. Ini sudut agih yang bagus, Ama. Bagus. Lobak saya dah tak bercampur. Sekarang kacang pis. Oh, okey. Pis. Kacang pis saya tak bercampur. Dan sekarang pasta pula. Pasta sudah pun tak bercampur. Saya tak suka tak bercampur. Awak boleh campurkannya semula, Sula. Oh, ya. Betul. Sangat lazat. Bagus untuk kamu, Bing Bani. Dan bagus juga untuk kamu, Sula. Kami bantu Ama memasak. Dan kami basuh lobak. Dan kami keluarkan kacang pis. Dan saya ingat, saya suka easy peasy pasta. Tapi tak. Sebab kacang pis saya dan lobak saya dan juga pasta semuanya bercampur. Jadi, Ama beri saya sudu besar dan kami agihkannya. Dan ia sangat lazat. Sula suka easy peasy pasta dengan cara dia. Dan saya suka dengan cara saya yang berlainan. Itu tak mengapa. Awak boleh makan ikut cita rasa awak. Makanan adalah gaya, Bing. Memang menakjubkan. Betul tak, Pendo? Boleh kita pergi lagi? Tengok. Selamat tinggal, Bas. Saya suka pantai. Saya pun. Hari lain nak pergi lagi tak? Oh, ya. Sudah tentu. Ya. Selamat tinggal, Bing. Pendo. Awak tak boleh balik lagi. Awak tinggal bola balu di rumah saya. Belu-belu. Oh, ya. Kamu perlukan bola balu. Sudah hampir waktu tidur. Bola balu. Belu-belu. Bola balu. Awak di mana? Awak di mana? Sampai pun. Itu pun awak. Ayah tunjuk bola balu. Apa kita jumpa? Ya. Tengok, Pendo. Oh, cekerang saya. Apa kata saya buatkan teh, Paget? Terima kasih, Oh. Flop. Saya suka yang ni. Saya paling suka yang ini. Saya yang jumpa. Milik saya. Awak boleh ambil ini. Ia seperti lobak. Cengkera lobak. Nom, 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 nom. Satu untuk saya. Satu untuk awak. Satu untuk awak. Satu untuk saya. Dan satu untuk saya. Satu untuk awak. Dan satu untuk saya. Flop, mari tengok. Saya ada cekaran berjalur. Oh. Sangat cantik, kan? Oh, ia bau sama seperti tepi pantai. Oh. Mungkin kita boleh dengar bunyi laut juga. Mengarut, Flop. Laut bukan dekat sini. Dengar ni. Saya dapat dengar laut. Oh. Boleh saya dengar? Boleh. Oh. Saya pun dapat dengar. Dengar. Ya. Oh, Pando. Kamu penat ke? Tak. Jom bermain sorok-sorok. Ya. Tapi hampir waktu tidur. Oh, sekali saja. Sekali saja. Saya menyorok. Saya jadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya datang. Sudah bersedia? Oh, Pando sangat pandai sembunyi, Bing. Dia di situ? Saya tahu. Di sini. Okey. Oh, dia tiada di situ. Flop. Di mana pun saya tak jumpa Pendo. Kamu perlukan bantuan saya ke? Ya, Flop. Baik. Nak cari di atas tak, Bing? Kamu rasa dia di mana? Bilik saya. Baiklah. Cengkera Pendo. Tengok, Flop. Pendo menyorok di katil saya. Oh, saya tak rasa dia menyorok, Bing. Lihat. Flop. Dia tidur. Di katil saya.
Bangun, Pendo. Bing, Tempat menyorok yang bagus. Dia bukan menyorok. Dia tidur di katil saya. Oh, Oh, boleh awak bangunkan dia, Flop? jika kamu sedang tidur, kamu nak tak saya bangunkan kamu? Oh, tidak. Tapi saya macam mana, Flop? Saya tidur di mana? Di katil kamu. Cukup besar untuk kamu berdua. kamu boleh bermalam bersama. Ya. Lihat, apa kata kamu dan Pendo kongsi katil kamu. Tapi Pendo belum pakai baju tidur. Betul. Dia terlalu penat. Iya. Oh, boleh saya tidur tanpa baju tidur saya? Boleh. Oh, saya nak buang air kecil. Idea yang baik. Gosok gigi kamu juga, ya? Papa. Mari. Macam ni rasa lucu, Flop. Up. Dapat pun. Boleh letak di sebelah Pendo? Boleh, Flop? Ya. Supaya dia boleh dengar bunyi laut. Pagi nanti. Oh, dia pasti suka. Bagus untuk kamu, Bing Bunny. Nah, Oh, piti. selamat malam, Bing. Mimpi yang indah. Selamat malam, Flop. Selamat malam, Bing. Selamat malam, Pijet. Jumpa kamu esok, Pando. Saya dan Pendo pergi ke pantai. Dan kami kongsi cengkera kami. Dan salah satunya macam lobak. Pendo dapat cengkera berjalur. Dan ia bunyi seperti air laut. Kemudian, kami bermain sorok-sorok. Dan Pendo sembunyi di atas. Dan dia tidur di atas katil saya. Dan saya tak suka. Sebab itu katil saya, bukan katil Pendo. Tapi Paget berkata, kita boleh bermalam bersama. Berkongsi adalah gaya Bing. Dan saya tak pakai baju tidur saya. Sula! 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 Ini saya. Oh, hello. Ada yang tergesa-gesa. Ya, saya. Kami nak ke kolam randuk. Cepat, Sula. Flop. Nah, Hello, Bing. Saya ada bola baru dan saya nak bermain dalam air dan buat percikan. Saya ada goggle. Oh. Memang betul, Bing. Dan awak pula, Flop? Apa awak bawa? saya bawa barang bekelah. Oh, boleh saya tengok? Boleh. Oh, jus, anggur dan juga sandwich. Dan batang lobak. Dan juga biskut oat. Saya buatkan untuk kamu semua bagel lobak segar untuk perkelahan kolam randuk ni. Oh, terima kasih, Ama. Bagel lobak segar. Oh, awak masuk ke dalam Willy. Yum, 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 yum. Terima kasih, Ama. Ya, sama-sama, Flop. Jom pergi. Ya, jom pergi. Tunggu sebentar. Kamu akan leka bermain di kolam randuk tu dan kamu budak-budak nakal, pastikan kamu dapat nampak Flop dan dia dapat nampak kamu. Baik, Ama. Okey, Ama. Jom pergi. Tunggu sebentar. Jangan berlari di dalam air, okey? Okey. Okey. Jom kita pergi, Bing. Mari. Cepat, cepat. Tunggu sebentar. Oh, Ama. Yang paling penting adalah jangan buang air di dalam kolam. Saya takkan buang air di dalam kolam. Dan saya pun sama. Selamat jalan. Selamat tinggal. Selamat tinggal, Ama. Jom kita pergi. Saya suka kolam randuk dan bila kita sampai, saya akan campak bola baru saya ke dalam air. Dan saya akan pakai goggle saya. Oh, saya akan pakai goggle saya sekarang. Awak
Awak nampak lucu, Bing. Mata bergogel. Awak nampak biru, Sula. Saya bukan biru. Dah pokok-pokok, dah rumput, dah juga awak, Flop. Mari, Bing. Kita dah nak sampai. Cepat sikit, Flop. Oh, Cepat. Tengok. Apa maksud tu, Flop? maksudnya kamu tak boleh guna bola percikkan air di dalam kolam. Oh, tapi saya nak guna bola saya percikkan air. Percik. Okey. Flop, apa maksud tu? Yang tu saya tahu. Itu jangan berlari. Yang tu Amar dah beritahu kami. Betul. Cuba tengok yang tu. Yam. Dan tu bermaksud jangan makan, Bing. Perkelahan kita macam mana, Flop? Bing, awak tak berkelah di dalam air. Awak berkelah di bahagian tepi. Ya. Kamu tak nak bagel lobak kamu jadi basah dalam kolam, betul tak? Dan lagi pun, makanan di dalam kolam akan jadi bleh. Bleh. Okey. Jadi, jangan percikkan air, jangan berlari dan jangan bleh. Betul tak? Oh, dan jangan buang air di dalam kolam. Okey. Jom. Pergi. Oh, di mana semua orang? Oh. Flop, tengok. Oh, tidak. Oh, tidak. Di mana airnya? Nampaknya kolam ini belum dipenuhkan. Oh, sekarang kita tak boleh bermain di dalam kolam. Kita tak boleh buat apa-apa. Saya ingat nak pakai gogel saya di dalam kolam. Sekarang dah tak seronok. Oh. Kamu pasti? Hari ini air tak ada. Tapi kolam renang ada. Ping, awak tak boleh bermain dengan bola di dalam kolam randuk. Nanti air percik. Tapi sekarang tak ada air. Ya. Kamu tak boleh percik jika tak ada air. Oh, ya. Dah berlari pula, Flop. Ya. Kamu tak akan tergelincir jika tiada air. Bing, tangkap. Tangkap. Saya dapat tangkap. Masa untuk berkelah? Ya. Boleh kita berkelah dalam ni sebab tak ada air dan tak akan jadi bleh. Idea yang bagus, Sula. Saya suka kolam randuk yang tak ada air. Lebih menyeronokkan. Ya. Nasib baik kita datang pada hari tiada air. Jadi, siapa nak sandwich? Saya nak. Nak. Yay! Yum. Bagel perisa lobak. Hai. Saya dan Sula pergi ke kolam randuk dan kami sangat teruja. Dan saya ada gogel baru. Tapi bila kami sampai, air di dalam kolam tak ada. Dan kami sedih. Tapi Flop kata kami masih boleh bermain di dalam kolam. Dan kami adakan perkelahan kami dalam kolam renang tu. Jika awak tak dapat buat apa yang awak nak, awak boleh buat benda yang lain. Dan kadang-kala ia lebih seronok. Bermain dalam kolam randuk yang kosong adalah gaya, Bing. Awak masih tak boleh buang air. Tengok. Dam. Saya gegasi. Dan saya akan serang semua bangunan. Boom. Saya gegasi. Baiklah, Gegasi. Hujan berhenti jadi sudah masanya hantar Sula pulang. Tak nak. Tapi kalau kita keluar sekarang, kaki akan basah. Oh, ya. Nasib baik kamu bawa boot kamu. Ya. Sedia. Saya dapat pakai boot saya. Dam. Saya gegasi. Boom. Dam. Saya gegasi. Baiklah.
Ayo. Jom pergi. Yeay! Dam, 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 dam. Bum, 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 bum. Dam, dam, dam. Oh. Baiklah gergasi-gergasi kecil. Mari, arah sini. Flop, saya bukan kecil. Saya gergasi yang sangat besar dengan bot yang sangat besar. Saya pun sama. Saya akan serang pokok yang kecil itu. Hati-hati pokok, gergasi nak datang. Saya akan serang hutan yang kecil itu. Hati-hati hutan. Bum, bum, Satu bum. lagi gergasi akan serang awak. Bum. Dan, 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 dan. Bam, 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 bam. Bum, bum, bum. Kamu berdua tunggu. Arnab merah bermakna? Berhenti. Betul. Sekarang kita tunggu arnab hijau. Oh. Kita hampir jadi basah kuyup. Kami gergasi dan kami pakai bot besar. Kami tak akan basah kuyup, Flop. Oh. Dan, 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 dan. Arnab hijau bermakna Jalan. Ayo gergasi, cuba jangan hancurkan kereta. Tengok lopak tu, Bing. Ada banyak lopak. Percik. 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 Saya gergasi. Sula, tengok yang tu. Percik. Oh, hati-hati. Gergasi pun akan basah, Bing. Tengok, Bing. Saya nampak diri saya di lopak ni. Oh. Tengok. Saya nampak awak. Saya akan percik awak. Percik. 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 Oh, kapal kecil. Saya akan serangnya. Hati-hati kapal kecil. Gergasi akan serang. Percik. 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 Bing, saya jumpa lopak paling besar. Ikut saya. Yang ni paling besar. Percik. 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 Bukan. Percik. Yang ni lebih besar dari yang tu. Percik. Yeay! Yang ni adalah lopak yang paling besar. Bing, Yeay! hati-hati. Bing! Oh. Ew, jijik. Ya sejuk. Kamu tak apa-apa, Bing? Saya tak suka bila basah. Ya, nampaknya gergasi pun akan basah, Bing. Awak berlumpur, Bing. Boot awak berlumpur. Dan pakaian awak juga sudah berlumpur. Dan telinga awak pun berlumpur. Mari kita jumpa Ahmad. Ya. Dia pandai keringkan gergasi. Okey. Saya sejuk, Flop. Tengok, Amma. Oh, apa yang dah jadi ni? Saya basah. Saya tak suka, Amma. Kami pura-pura jadi gergasi. Dan Bing buat percikan yang gergasi. Dan I percik sampai sini. Oh. Dia ada lumpur di boot dia. Dan pakaian dia. Dan singa dia. Dan semua tempat. Nampaknya gergasi kecil ni membuat percikan yang terlalu besar dan itu membuatnya jadi basah. Tapi, saya pasti kamu suka mandian panas gergasi. Dan tuala gergasi yang gempal. Dan bagel gergasi berperisian lobak. Ya, saya nak. Tak. Dalam rumah tak boleh masuk but gergasi. But lumpur yang berbau letak di luar. Okey. Boot berlumpur awak, Bing. Hai. Saya dan Sula jadi gergasi. Dan gergasi buat bam, bam, bam. Dan kami lompat di atas semua lopak.
Kemudian, saya lompat di atas lompat yang besar. Petik! Dan saya terjatuh. Dan saya basah seluruh badan. Dan saya jadi sejuk dan basah dan saya tak suka. Walaupun awak ingat awak gergasi, dengan boot yang besar, awak masih boleh jadi basah jika ia lompat yang sangat besar. Boot besar adalah gaya Bing. Dan saya dapat bega gergasi berperisa lobak. Awak belum cukup tinggi untuk capai itu, Charlie. Awak main ni. Ayo, Bing. Tersangkut. Biar saya ambilkan, Bing. Saya boleh buat. Tapi awak terlalu pendek, Bing. Awak boleh buat sendiri bila awak jadi lebih tinggi macam saya. Saya tinggi. Tengok. Tengok garisnya ketinggian saya. Ini ketinggian saya dulu. Kemudian saya membesar. Kemudian saya membesar. Dan ini ketinggian saya sekarang. Oh, Flop. Saya semakin tinggi. Oh, Boleh lukis garisan ketinggian baru? boleh. Awak perlu ambil buku dan krayon. Buku? Supaya dapat lukis garisan yang lurus, Koko, kamu nak lihat? Okey, Flop. Pertama, Bing perlu berdiri tegak dengan kakinya rata di lantai. Sudah, Bing? Ya. Kemudian, Bing perlu tegakkan kepalanya ke atas. Naikkan kepala Ya. dan telinga. Sekarang, Bing perlu pastikan belakangnya rapat dengan dinding. Sudah rapat, Bing? Ya. Okey. Sekarang, saya letak buku atas kepalanya dan lukis garisan ketinggian. Boleh saya pinjam satu krayon? Terima kasih, Koko. Okey, sedia, Bing? Ya. Charlie. Berdiri tenang. Baik. Siap. Saya semakin tinggi, Flop. Tengok garisan ketinggian kamu. Saya membesar. Saya tinggi. Kamu semakin tinggi, Bing. Saya lebih tinggi. Saya pula. Baiklah. Ayuh lihat ketinggian kamu, Koko. Okey. Kaki rata. Rata dan turunkan telinga. Tepat sekali. Naikkan kepala. Naik dan rapatkan belakang. Saya tahu caranya, Flop. Keluarkan krayon. Saya tahu caranya, Flop. Baiklah. Berdiri tenang. Okey, Koko. Itu garisan ketinggian kamu. Tengok, saya lebih tinggi dari awak. Di sini saya paling tinggi. Saya lebih tinggi dari Charlie. Dan lebih tinggi dari saya. Tinggi dari awak dan awak. Biar saya ambilkan. Sekarang saya dah membesar. Saya boleh capai. Ya. Awak masih pendek. Mana ada? Saya membesar. Nampak? Biar saya buat sekali lagi. Untuk pastikan. Kaki rata. Ya. Turunkan kepala. Belakang. Ya. Berdiri tenang. Dah selesai. Itu ketinggian awak. Tapi saya lebih tinggi. Tidak lagi. Saya sendiri yang lukis. Bing, awak tahu tak? Awak mengecil. Tidak. Jika awak mengecil, awak tak dapat capai kapal terbang awak. Atau Swiss lampu. Tidak. Atau apa pun. Dan, jika awak terus mengecil, nanti awak jadi sekecil Charlie. Tidak. Tapi saya bukan bayi. Saya tinggi. Kenapa, Bing? Saya mengecil. Kamu mengecil? Ya, saya lukis garisan baru di situ. Dia jadi semakin pendek.
Saya jadi pendek macam Charlie. Charlie? Mungkin lebih pendek. Oh. Apa kata kita periksa garisan tu sekali lagi? Beri krayon. Kaki rata. Ya. Naikkan kepala dan telinga. Oh, saya terlupa bahagian ratakan telinga ni. Ya. Rapatkan belakang. Itu saya buat. Ya. Berdiri tenang. Siap. Saya membesar semula. Saya memang tinggi. Dari awal lagi kamu tidak mengecil, Bing. Kamu akan membesar, bukan mengecil. Oh, Charlie. Biar saya ambilkan. Ini dia, Charlie. Bagus untuk kamu, Bing Bunny. Bila Charlie setinggi saya, dia boleh pergi ambil mainan sendiri. Betul. Ayo, Bing. Okey. Hai. Flop lukis garisan ketinggian saya di dinding. Untuk pastikan saya semakin tinggi, saya membesar. Kemudian, Koko lukiskan garisan yang baru. Dan Koko cakap saya mengecil. Saya jadi takut jika saya jadi semakin mengecil sehingga saya jadi kecil seperti Charlie. Tapi tak mengapa sebab Flop periksa garisan ketinggian itu. Dan rupanya Koko terlupa telinga saya. Dan itu membuat garisan itu turun. Koko cemerkap. Awak tidak mengecil. Awak hanya akan membesar. Membesar adalah gaya Bing. Dan saya tinggi.